Sudah boleh makan ke? Boleh makan. Jangan malu-malu. Nampak sedap. Kokoy! Oh? Haiya! Apa bising-bising? Ayam goreng. Kenapa dengan ayam goreng? Gerai ayam goreng Mail. Ramai sangat orang. Semua sibuk makan kerupuk. Betul ke? Aku dengar suara Mail je. Tapi dia sendiri aku tak nampak. Kenapa ramai sekali? Entah. Tapi aku dengar Mail cakap. Ambillah. Ini percuma. Percuma? Agaknya hari ni Mail jual ayam dapat kerupuk percuma. Jom, kita pergi tengok! Cepat! Ayam goreng panas. Itulah. Ramai orang. Ayam goreng. RM2, RM2. Terima kasih, bang. Alah, dah habis pula. Akan lagi esok, ya? Akan. Ada lagi ke? 2-3 kerengah. Sudah habis ke? Habis dah. Siapa suruh datang lambat? Memang dah tak ada ke? Nasib baik aku ingat nak simpankan sebungkus. Mari makan sama-sama. Terima kasih, Mail. Sama-sama. Oh! Kerupuk semua tak ada? Semua dah habis. Kau ni pun, Main dah bagi percuma ayam ni. Makan je lah. Yelah. Sedap betul lah yang goreng kau ni, Mail. Tapi itulah, sayang. Apa yang sayang? Ayam goreng kau terkenal kat kampung kita je. Orang luar tak tahu. Siapa kata? Akulah yang kata. Patutnya kau viralkan. Biar terkenal seantero dunia. Nanti kita orang tak dapat makan. Betul. Nanti Asyik habis je. Itulah korang tak tahu. Sebenarnya Abang A sedang usahakan untuk ayam goreng Mail mendunia. Ayam goreng rahsia antarabangsa. Sama tapi tak serupa. Ramai yang dah rasa. Semua suka. Lain daripada biasa kata mereka. Aku bagi dia orang rasa percuma je tadi. Patutlah ramai orang. Tapi kenapa kau tak beritahu kita orang? Kita orang nak rasa juga. Ya loh. Oh, betul tu. Kenapa? Cakaplah. Sebabkan sibuk, aku langsung lupa kat korang. Lupa kau? Alah, maafkan aku. Ayam goreng ni macam mana? Oh, ayam goreng Mail ni dah terkenal. Aku akan tetap keluarkan. Tapi dengan jenama baru. Nama apa pula? Ayam goreng, salut, rempah, emas. Harganya mesti mahal sebab guna rempah emas. Tak bolehlah nak jual RM2. Kan? Sama je harga. Selama ni pun memang aku guna rempah emas. Korang je tak tahu. Rempah emas tu apa? Aku tak tahu. Macam ni lah. Siapa boleh bagi jawapannya esok, dia akan jadi orang pertama yang rasa ayam goreng Mail versi antarabangsa. Macam. Setuju!
pergi kenduri kat kampung sebelah. Tak balik lagi. Oh, tak apalah. Kita tanya akak je. Mesti Tanya apa? akak tahu rempah emas tu apa? Rempah emas? Mail kata dia guna untuk goreng ayam. Mestilah akak tahu. Bahan yang biasa ada di dapur? Iaitu... Ayam goreng Mail mendunia. Bahagian 2. Akak tahu ke? Mestilah akak tahu. Bahan yang biasa ada di dapur? Iaitu... Apa dia? Tak nak bagi tahu. Akak. Fikirlah sendiri. Dah, pergi main jauh-jauh. Ish, apalah kak ni. Tak membantu langsung. Jom kita cari kat dapur. Terperanjat. Nasib baik kita orang tak pegang apa-apa. Kalau tak, dah habis jatuh berlambak. Betul-betul. Akak bagilah tahu rempah emas tu apa. Korang cari rempah emas ni? Nak buat apa? Saja nak tahu. Akak, beritahulah akak. Beritahulah. Jangan ikut. Mail kata rempah emas ni lah yang buat ayam goreng dia sedap. Betul tu. Ayam goreng akak pun sedap kan? Sedap. Sebab akak pun guna rempah emas tu juga. Oh, ya ke? Tapi ayam goreng Mail ada rasa tu lebih. Mesti dia ada tambah benda lain. Nanti tanyalah Mail. Ini dia rempah emas. Ini rempah emas? Mail! Aku tahu jawapannya. Kenapa ni? Jangan bising. Nanti cikgu marah. Ada jawapannya. Betul kan? Kan? Betul, kawan-kawan aku memang bijak. Tapi siapa suruh bawa kunyit? Aku suruh teka je. Nah, ini kunyit. Semua kita bagi Mail. Tanda terima kasih. Jangan lupa hadiah kita orang. Ya. Hadiah? Buat-buat lupa pula. Ayam goreng antarabangsa. Bercurang. Yelah. Petang ni datang rumah aku. Mail, macam mana ayam goreng kau boleh sedap sangat? Akak pun guna rempah emas juga. Tapi tak sesedap ayam goreng kau. Mesti kau dicampur benda lain kan? Akak suruh tanya. Mana boleh cakap? Rahsia penyagaan kot. Kenapa serbuk kunyit dipanggil rempah emas? Mestilah ada sebabnya. Sebab apa Meme yang bijak? Cuba bagi tahu. Ingat saya tak tahu kak. Saya semua tahu loh. Sebab warnanya kuning keemasan dan banyak manfaat. Betul, Mama aku bilang kunyit bagus buat kulit. Dipakai di badan, nanti kulit jadi lembut, halus, dan menawan. Asik! Wah, bijaklah Susanti dengan Meme. Semuanya mereka tahu. Kita orang pun pernah nampak Garus guna kunyit sapu muka. Dia kata untuk cantik. Oh, kalau macam tu aku pun nak gunalah. Nak jadi cantik. Lelaki tak payah. Apa bising-bising?
Balik ke masing-masing. Selamat pagi, Cikgu Besar. Selamat pagi, Cikgu Besar. Selamat pagi. Semua duduk. Ayam goreng Mail mendunia. Bahagian 3. Haha, ini dia. Ayam goreng cili keju meletup. Itu nama dia ke? Buat masa ni, begitulah. Meme dengan Susanti mana? Diorang tak dapat datang sebab ada hal lain. Oh, ya ke? Makan dah. Apa tunggu lagi? Nampak pedas. Korang makanlah dulu. Sedap. Nampak je merah tapi tak pedas pun. Ada sikit pedas, tapi boleh tahan punya. Ipin, makanlah. Jangan takut pedas. Serbuk cili ni nampak je merah. Tapi pedasnya tak seberapa. Sedap. Tapi aku lagi suka ayam goreng Mail yang biasa. Betul. Ayam goreng rempah emas. Alah, kau belum biasa lagi dengan rasa yang baru ni. Lama-lama nanti, kau akan terpikat dengan rasa cili keju meletup ni. Kau akan lupa rasa yang lama tu. Tak mungkin. Aku akan ingat sebab aku suka ayam goreng yang original. Yang asal. Tapi zaman dah berubah. Untuk ayam goreng Mail mendunia, kita kena ikut selera orang sekarang. Setuju. Yang baru ni selera aku. Siapa suka rasa yang baru ni? Siapa rasa patut kekalkan je rasa lama? Bagus ni. Kumpulan fokus tersedia. Senang abang nak dapat maklum balas. Kumpulan fokus? Apa itu? Korang lah. Orang-orang terpilih untuk beri maklum balas tentang idea baru. Macam resepi baru ni. Apa lagi korang nak cakap tentang ayam cili keju meletup ni? Cakaplah. Buat ayam goreng perisa kopi, perisa coklat, perisa strawberry, perisa macam-macam Mana lah. boleh, Jaji. Alah. Abang tengoklah macam mana. Mari balik. Ayam goreng rempah emas. RM2. Macam mana jualan setelah penjenamaan semula? Laku keras. Tapi tak cukup viral lagi. Inilah kita orang datang. Nak tolong viralkan. Mari semua cepat-cepat. Nanti habis. Dapatkan ayam goreng salut rempah emas hanya di gerai Mail. Ayam goreng rempah emas. RM2. Betul. Harga kekal RM2. Rasa pun kekal sedap. Makan. Itu Kak Ros dengan... Kak Hideko! Ini ke ayam goreng resepi baru Mail? Tadi ramai orang berhantu beli. The best fried chicken in town. Fried chicken chili cheese power. Wow, Rose, kita mesti cuba. Betul. Kena cuba. Mail, bagi 2 ayam goreng cili keju. Baik.
harganya pun Di iklan tu harga promosi. Harga sebenar belum tentukan lagi. Oh, kena harga mampu belilah. Sudah semestinya. Aku tak kisah harga sebab Ihsan bayarkan. Pandai-pandai je. Hei, cepatlah makan tu. Dah lambat ni. Akak nak hantar Hideko ke lapangan terbang. Jumpa lagi. Ya, Kak. Hati-hati ya, Kak. Betul ni. Apa yang kau fikirkan? Ayam goreng aku dah terkenal dan mendunia. Aku rasa ni masa yang sesuai untuk naikkan harga. RM1, RM3. Ayam goreng mendunia, harga pun mendunia. Satu ketul.